100 night, apprentice night pada malam ini. Okay, satu. Okay, ada yang dah komen satu. Ada lagi ke? Semua bersedia ke? Okay, saya kira kalau saya dapat lagi komen satu, saya start. Okey, disebabkan ada komen satu, so kita mulakan majlis kita pada malam ini dari Raup ke Pontian terus pula ke Kuala Perlis. Harap semua berikan perhatian. Mohon saya mulakan majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berusaha founder G100 Network iaitu Tuan Mentor Tuan Haji Muhammad Zulkifli Syafiee, yang dihormati Vice President kita Tuan Syarif Jamil, para leader Dr. Muaz, Cik Zarin dan rakan-rakan semua, anak-anak muda extraordinary yang sangat luar biasa dan juga bakal jutawan sebelum mencapai umur 30 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan dan salam sejahtera kepada semua yang hadir pada malam ini. Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi, kita diberikan kesempatan untuk sama-sama berkumpul dalam majlis G100 Apprentice Night yang membawa tajuk Usia Muda, Waktu Terbaik Membina Pendapatan Pasif. Okey, dengan perkongsian dan pengalaman yang berharga daripada achievers kita yang hebat pada malam ini adalah pembuka tirai semangat kita untuk tahun 2026. Jadi sebelum kita memulakan majlis, eloklah kita sama-sama menadah tangan memohon doa bagi yang Muslim. Bagi non-Muslim mungkin boleh menghormati melalui cara agama masing-masing. Jom kita menadah tangan, memohon keberkatan daripadanya untuk memberkati majlis kita pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillah. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Okey, baiklah hadirin hadirat semua. Sebelum saya meneruskan majlis, izinkan saya, Auni Afiqah binti Ahmad Bakir, berstatus sebagai founder master dealer di bawah bimbingan upline introducer saya iaitu Muhammad Bashir Mansor dalam mengemudikan majlis ilmu kita pada malam ini dengan tajuk Usia Muda Menjana Pendapatan Pasif. Okey, tanpa membuang masa lagi, eloklah saya introduce dulu kita punya speaker pada malam ni. Kalau tak kenal maka tak cinta, betul tak? Jadi nama penuh beliau ialah Cik Adilah binti Amran, yang tempoh hari yang buat sharing speaker dekat MDC 90. Kalau siapa-siapa yang join, kalau tak join tak kenal lah. Tapi kita boleh kenal malam ni. So beliau masih lagi bergelar sebagai seorang student dalam usul fiqh di UIA Gombak dan beliau juga merupakan sebagai part-time PGPO sejak tahun Ogos 2024. Beliau ni sebenarnya seorang yang sangat pemalu tau, kawan-kawan semua. Tapi beliau berjaya keluar daripada comfort zone dia dan start aktif untuk tunjuk muka dekat media sosial pada April 2025. Tapi disebabkan kekangan malu beliau berjaya break the challenge tu. Break the challenge tu dengan mencapai pencapaian beliau dalam business public goal. Beliau telah frontline terkini beliau ialah 700 orang dengan empire sebanyak 835 orang. Dan paling menarik sekali semua, beliau telah mencapai sebagai $1 million producer dalam tempoh 13 bulan sahaja semua. Dan beliau telah berjaya mendapatkan satu tiket ke PGLS C3 pada tahun hadapan. Tanpa membuang masa lagi, saya menjemput Cik Adilah Amran untuk naik ke pentas G100 Apprentice Night untuk berkongsi tips dan juga sharing daripada beliau di bawah tajuk Usia Muda Waktu Terbaik untuk Membina Pendapatan Pasif. Walitafadhal mashkura, dipersilakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, terima kasih banyak Cik Moderator, Cik Auni. Boleh dengar tak suara saya? Boleh. Alright. Okay, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, selamat datang semua kepada training bulanan kita sebagai G100 Apprentice. Okay, jadi seperti yang diperkenalkan oleh Cik Auni tadi, saya merupakan Cik Adilah Amran. Okay, untuk yang baru first time mengenali. Jadi Alhamdulillah untuk malam ni saya diberi amanah untuk berkongsi bersama rakan-rakan sekalian berkaitan dengan tajuk Usia Muda Waktu Terbaik untuk Membina Pendapatan Pasif. Okay, jadi izinkan saya untuk share slide dulu.
Okey, jadi boleh nampak tak? Sekejap ya. Okey, jadi sementara saya nak kongsikan slide ni, untuk yang tak buka kamera lagi, boleh buka kamera dulu. Okey. Okey, jadi insyaAllah saya akan kongsikan dekat Tuan Puan berkaitan dengan topik pada malam ni, iaitu usia muda sebenarnya adalah waktu terbaik untuk kita bina pendapatan pasif. Okey, jadi kenapa saya katakan waktu muda adalah waktu terbaik? Yang pertama sekali sebab masa yang panjang. Kenapa? Sebab kita sebagai anak muda ni banyak waktulah berbanding dengan orang yang berkahwin, berbanding dengan orang yang dah bekerja kan. Jadi kalau contoh kita sebagai seorang pelajar ataupun masih belum ada komitmen. Jadi usia muda adalah waktu yang paling panjang untuk kita bangunkan bisnes public good dan untuk kita capai passive income. Dan yang kedua, tenaga masih kuat. Jaranglah kita dengar kan orang yang umur 20 tahun dah terlantar dekat hospital berbanding dengan orang yang 50 tahun dah ramai yang berada dekat hospital. Okey, dan yang ketiga macam saya bagi tahu tadi adalah belum banyak komitmen. Sebagai seorang pelajar ataupun seorang anak muda, kita tak ada terikat lagi dengan pasangan, kita tak ada terikat lagi dengan kerja yang banyak dan kita tak ada terikat lagi dengan kerja lah, dengan anak-anak. Okey, jadi sebab tu ini antara tiga perkara kenapa saya boleh sebutkan usia muda adalah waktu terbaik untuk kita bina passive income. Dan yang keempat sebenarnya saya paling tertarik daripada ayat Tuan Mentor. Sebenarnya waktu muda ni adalah waktu paling terbaik untuk kita belajar banyak perkara. Bila kita dah besar nanti kita dah kena terus apply, maksudnya kena minimalkan kesalahan lah sebab masa kita dah semakin singkat. Tapi daripada usia muda sekarang ni kita masih boleh belajar. Buat kesilapan ada masa lagi untuk belajar. Okey, jadi inilah pesan Nabi yang saya nak kongsikan untuk malam ni sebelum saya kongsikan berkaitan dengan cara mudah untuk bina passive income. Jadi kalau kita tengok sendiri daripada pesan Nabi, kenapa dalam hadis Nabi SAW sebutkan manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Dan salah satunya adalah masa muda sebelum tua. Jadi nak kata dekat sini masa muda tu adalah satu perkara yang tak akan berulang. Contoh, saya nak Tuan Puan yang join kelas kita pada malam ni, training pada malam ni. Cuba Tuan Puan komen agak-agak lah. Yang masuk live saya ni boleh komen umur masing-masing. Saya nak tengok. Ada tak yang baru 18 tahun ataupun ada tak yang dah umur hampir nak masuk 26 tahun? Cuba komen umur masing-masing. Sebab saya nak bagi tahu satu pepatah lah sebelum saya nak sambung seterusnya. Okey. Jadi saya tak boleh baca komen Alamak, tak nampak komen. Okey. Jadi dekat sini saya boleh kata, kalau contoh kita tengok waktu muda ni memang tak datang banyak kali. Sekarang adalah waktu terbaik untuk kita bina passive income kita berbanding dengan bila kita dah mencecah umur 30, 40. Sebab waktu tu bila kita dah mula nak buat business public goal ataupun mula nak bina passive income, waktu tu kita akan rasa terlambat. Sebab setiap kali saya buat business public goal, saya berjumpa dengan tim, saya berjumpa dengan dealer-dealer public goal yang telah meningkat umur, semua kata dekat saya, beruntung kenal public goal ni lebih awal. Mesti Tuan Puan pernah dapat juga kan? Jadi bila kita dah dapat perkara tu, maksudnya kita dah dapat satu notis daripada orang yang lebih berumur, jadi sekarang adalah waktu terbaik untuk kita hargai masa muda yang kita ada sekarang. Okey? Dan sekarang saya nak bagi Tuan Puan satu gambaran lah. Circle ni main peranan. Sebab Tuan Mentor sendiri banyak kali bagi tahu dekat circle-circle anak muda ni, siapa kita 5 tahun akan datang, sebenarnya ditentukan dengan siapa kita bergaul hari ini. Dan apa yang kita boleh nampak lah, dalam G100 Network ni kita disediakan circle apprentice yang nak bina kekayaan dan jutawan sebelum umur 30 tahun. Dan bagi saya circle apprentice ni tak dapat dekat tempat lain. Nanti saya ceritakan kenapa. Kenapa saya boleh cakap macam tu? Sebab benda tu pernah berlaku dekat saya. Saya mencarilah circle apprentice macam ni. Jadi kalau Tuan Puan tengok golongan pertama, saya bagi gambaran. Golongan pertama, anak muda yang disibukkan dengan game, anak muda yang disibukkan dengan konsert, anak muda yang disibukkan dengan perkara-perkara yang melalaikan. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua pula adalah anak muda ataupun golongan anak yang masih muda ambil peluang waktu muda dia untuk belajar, untuk bergaul dengan orang-orang yang lebih berpengalaman lah dalam hidup dia. Jadi agak-agak kan antara dua golongan ni, golongan satu dan golongan kedua, 5 tahun lagi mana yang akan jadi orang yang paling bermanfaat? Jawapannya mestilah, saya bagi Tuan Puan nampak gambaran lah.
Jawapannya adalah mestilah golongan yang kedua, which is daripada awal membina masa dia, penuhi masa lapang dia dengan perkara yang bermanfaat. Okey, sebab kalau kita tengok sekarang, circle anak muda ni banyak. Okey, circle anak muda ni banyak. Ada kalau kita tengok dekat social media, ada yang terdedah dengan sosial, ada yang terdedah dengan game, ada yang terdedah dengan konsert. Tapi di J100 Apprentice ni kita sentiasa bersama dengan golongan-golongan yang nak sama-sama berjaya, yang sama-sama nak kaya. Okey, sebab saya pasti dalam yang masuk training pada malam ni, yang masuk training pada J100 Apprentice untuk bulan ni, semua orang nak berjaya dalam business public goal. Semua orang nak tambah ilmu tentang ilmu tentang passive income ni kan. Okey, jadi bila kita tengok golongan satu dan golongan kedua, dan pada 5 tahun akan datang lagi, pada 5 tahun akan datang kita akan nampak perbezaan dia. Okey, sebab di J100 Apprentice ni kita dah nampak kejayaan-kejayaan masa depan dengan melihat ikon-ikon yang ada dalam public goal lah. Okey. Okey, jadi saya nak bagi tahu dekat tuan-puan sebelum saya kenal public goal. Okey, sebelum saya kenal public goal, saya seorang yang mencari active income lah. Sebab topik kita pada malam ni, kenapa usia muda adalah waktu terbaik untuk cari passive income. Okey, sebab sebelum saya kenal public goal, saya seorang yang always cari active income. Saya pernah jual nasi dekat asrama, saya pernah jadi stokis makanan lah. Okey, kemudian saya pernah cuba juga jadi dropship baju. Saya pernah jadi dropship jual tudung. Okey, kemudian saya cari lagi active income. Saya pernah buat jualan Quran speaker dan bantal baby pian, kalau tuan-puan tahulah. Okey, dan yang keempat, saya pernah juga buat business Polaroid dan servis printing. Dan tuan-puan bayangkan, saya buat bisnes-bisnes ni di usia saya masih 17 ke 18, 17 ke 20 tahun waktu tu. Habis saja SPM, saya terus decide untuk cari income lah. Sebab waktu tu saya tak kenal public goal lagi. Dan apa yang saya boleh katakan, bila saya stop, saya tak dapat income. Maksudnya bila saya dah stop jual nasi, saya miskin balik lah. Bila saya tak promote jual baju, saya tak dapat, saving saya setakat situ je. Bila saya dah habis jual Quran speaker, tak ada customer, dah tak ada vibe, orang kata tak ada trend, kita tak dapat lagi income tu. Dan sama juga macam business Polaroid dan service printing. Jadi kalau tuan-puan nak tahu, active income ni adalah income yang kita kena berusaha buat. Tak kisahlah tuan-puan bekerja ke, part-time jual part-time menjual ke, part-time bekerja dekat kedai makan ke. Jadi active income ni adalah benda yang kita kena cari, kena bekerja untuk dapatkan duit. Jadi saya dah pernah lalui lah di fasa saya bekerja untuk dapatkan income. Tapi bila saya sakit ataupun bila saya tak dapat nak bekerja, income tu tak berjalan. Okey, tapi berbeza dengan selepas saya kenal public goal. Okey, lepas saya kenal public goal pada tahun 2024, okey, dengan membimbing masyarakat je, saya dah boleh jana pendapatan pasif 5,000 sebulan dalam tempoh 24 bulan. Dan sebenarnya tak sampai lagi tempoh 24 bulan. Tapi alhamdulillah tuan-puan, tak sampai tempoh 24 bulan, dalam tempoh 10 bulan sahaja, saya serius dalam bisnes public goal ni bermula dengan RM3 sahaja dan alhamdulillah dah menjadi RM5,000. Jadi dekat sini saya nak bagi tahu, passive income ni adalah which is kalau kita tak bekerja pun, income tu still masuk. Sebab saya dah pernah melalui di zaman saya mencari duit, saya pernah bekerja pagi, petang, siang, malam, urus postage yang sangat banyak di saat sambil belajar tuan-puan. Tapi bila saya sibuk exam, saya sibuk persatuan, saya sakit dan sebagainya, income tu tak ada. Tapi berbeza sangat dengan public goal. Okay, jadi sebenarnya waktu muda ni adalah waktu kita prime time untuk kita all out lah untuk cari income, untuk kita cari identiti kita, untuk kita cari apa yang kita nak capai sebenarnya. Dan sejujurnya tuan-puan, saya buat business public goal ni secara part time. Saya bukannya orang yang buat full time pun. Saya sama juga macam tuan-puan. Saya bekerja sambil belajar. Saya buat business public goal sambil belajar. At the same time, saya juga orang panggil berpersatuan lah. Jadi kalau contoh kita buat secara part time pun ini hasilnya, apatah lagi kalau tuan-puan buat secara full time. Jadi ini yang seperti yang dikongsikan dalam PLT, MDC kan. Jadi saya nak recap baliklah kenapa public goal ni dikira income pasif. Sebab bila kita menyimpan emas ataupun kita mengajak orang menyimpan emas, setiap belian tu kita akan dapat lebih daripada 2%. Kalau contoh tuan-puan dah berjaya membantu 1,000 penyimpan emas aktif lah. Jadi kalau setiap orang beli 250, darab dengan 2% insentif yang tuan-puan dapat, jadi income pasif yang tuan-puan akan dapat adalah RM5,000. Ini secara purata lah, secara minimal, senang cerita nak dikatakan kan. Okay.
Dan kenapa saya pilih bisnes public good setelah saya dah cuba banyak-banyak bisnes tadi? Okay, yang pertama tadi adalah main point dia adalah passive income. Sibuk belajar, sibuk berpersatuan, sibuk exam, assignment banyak. Tapi passive income tu ada. Okay, dan 4 ultimate reward yang dijanjikan oleh public good ni lah yang membuatkan saya rasa kenapa public good adalah satu-satunya apa orang panggil, satu-satunya bisnes yang memang pasif berbanding dengan bisnes-bisnes yang lain. Okay, yang pertama financial freedom, okay, yang kedua time freedom, yang ketiga VVIP trip setiap tahun, dan yang keempat income boleh diwarisi. Sebenarnya tuan-puan, 4 perkara ni kalau kita dah nampak, okay, kita boleh rasa kesungguhan untuk buat bisnes public good ni sebenarnya. Okey, salah satunya kenapa Tuan-puan bayangkan contoh kita bekerja, kita belajar 4 tahun, 3 tahun. Lepas habis belajar tuan-puan, kita kena bersaing dengan ramai sangat orang untuk kita dapat kerja. Kita kena bersaing dengan ramai sangat orang untuk dapat kerja. Tapi bila kita masuk di circle G100 Apprentice ni, kita dah dikenalkan dengan bisnes public good lebih awal. Maksudnya kita dah tahu potensi, peluang passive income, peluang pendapatan pasif bersama public good. Kalau kita nak bekerja nanti pun, contohlah tuan-puan target nak ada satu pekerjaan yang tuan-puan nak. Bila kita nak bekerja nanti, kita dah tak perlu fikir gaji dah. Kita fikir kerja apa yang kita minat. Contohlah macam saya suka mengajar. Kalau saya nak bekerja di sekolah ataupun saya nak bekerja di universiti contoh, tapi gaji di universiti ataupun gaji di sekolah rendah. Jadi bila kita dah ada passive income di public good, kita dah tak perlu fikir berkaitan dengan gaji dah bila kita habis belajar. Okay, jadi disebabkan itulah waktu usia muda ni adalah waktu terbaik. Memang waktu terbaik untuk kita buat bisnes public good sungguh-sungguh. Maksudnya kita punya usaha tu kena 10 kali ganda berbanding dengan orang yang ada kerja dah, dengan orang yang buat bisnes public good di samping ada kerja yang lain. Okay, jadi kalau contoh tuan-puan tengok financial freedom. Ini bukan testimoni saya tapi daripada 5G, Tuan Muda Azam, okay, dikongsikan buat secara part time. Seorang pelajar tapi income boleh capai RM23,000 saja. Okay, dan yang kedua buat secara part time juga tapi income mencapai 5 angka sebulan. Okay, nanti saya kongsikan kenapa secara part time tapi boleh dapat hasil sebanyak ni. Okay, yang kedua adalah time freedom. Okay, seperti yang kita nampak lah, achiever-achiever, ikon-ikon muda yang dah berjaya sebelum kita. Okay, bila dah ada income yang banyak tadi, yang pertama kita boleh buat apa yang kita nak. Contohlah tuan-puan target nak main badminton. Sebab satu perkara saya bagi tahu, kita sebagai anak muda ni kita tak pernah rasa susah je nak bekerja. Maksudnya kita tak pernah ada red race. Kita tak pernah masuk office 8 pagi sampai 5 petang. Maksudnya kita tak ada pengalaman. Tapi once tuan-puan dah rasa, contohlah nak try rasa pengalaman tu, bolehlah intern ke kan. Ataupun boleh cuba kerja kedai makan. Kita boleh tengok sendiri. Balik dah gelap, pergi dah gelap, balik pun dah gelap. So bila kita dah rasa satu hari nanti kita akan rasa menyesal. Kenapalah time zaman kita belajar dulu, time zaman dah kenal public good lebih awal, time zaman dah kenal G100 Apprentice lebih awal, tapi kita sia-siakan. Sebab kita akan menyesal nanti tengok seorang-seorang. Cik Najwa, Cik Amira Rehana, Cik Umar, Cik Auni, semua dah time freedom dengan financial freedom. Waktu tu kita masih lagi struggle untuk bekerja pagi, petang, siang, malam tadi. Jadi bila kita buat daripada awal sekarang, kita memang faham kenapa kita kena buat bina passive income daripada sekarang. Kita dah akan buat all out lah business public good ni. Okay, seperti yang dikongsikan oleh Encik Azim Alif ni, okay, boleh bermain badminton bila-bila masa sahaja di saat orang lain bekerja. Disebabkan dah ada passive income ataupun financial freedom. Okay, dan yang ketiga, ini adalah yang dijanjikan oleh VVIP trip setiap tahun oleh public good. Okay, seperti yang tuan-puan boleh nampak dekat sini, setiap tahun public good ni sebuah company, bagi saya lah, ni POV saya sebagai seorang anak muda. Okay, bagi saya sebuah company yang dia memberi reward kepada dia punya staff ataupun dia punya agent, dia punya dealer dan sebagainya, itu menunjukkan company itu adalah company yang baik dan company yang menghargai staff dia. Tuan-puan, sekarang tak banyak. Sebab saya pernah bekerja dropship di bawah company yang lain. Tapi dia menindas agent dia. Dia menindas dia punya dropship dia. Jadi bila saya masuk ke public good ni, saya nampak, public good setiap tahun dia bagi VVIP trip.
bukan trip biasa, bukan trip sekadar pergi macam tu, tapi VVIP trip which is banyak kemudahan yang kita dapat. Bukan 20 tahun sekali, tapi setahun sekali. Jadi bila saya nampak benda ni tuan-puan, saya rasa daripada bila kita nampak lah, Public Go ni adalah satu company yang menghargai dia punya agent dan dia punya staff tadi. Jadi bila tuan-puan nampak yang ni, okay, siapa je tak nak travel kan melihat dunia? Siapa je nak travel dengan duit sendiri? Jadi kalau Public Go dah boleh sediakan, okay, kalau tuan-puan buat betul-betul di Public Go, setiap tahun tuan-puan boleh capai VVIP trip dengan Public Go sediakan ni. Dengan apa yang Public Go sediakan ni. Seperti yang dicapai oleh Cik Iman lah. Okay. Okey, dan yang keempat adalah income yang boleh diwarisi. So kalau contoh kita bekerja ataupun kita apa orang panggil buat bisnes lain, okey, kalau kita tak buat bisnes tersebut ataupun kita tak bekerja, income tak boleh diwarisi lah. Tapi berbeza dengan public good, income boleh diwarisi dan tidak akan reset jadi kosong. Jadi pelanggan milik kita sampai bila-bila. Jadi kalau contoh dah meninggal, pendapatan kita pun ikut meninggal. Bila kita dah meninggal, pendapatan kita di Public Go ni tak akan ikut meninggal. Jadi seperti yang berlaku di kisah Tuan Muda Abdul Rahman, salah seorang dealer Public Go yang meninggal di usia yang muda. Dia berjaya membina bisnes Public Go di usia 25 sebelum usia 25 tahun. Tak silap saya lah. Umur tu saya tak pasti berapa, tapi disebabkan beliau membina bisnes Public Go, meninggal di usia muda pun tak jadi masalah sebab income di Public Go boleh diwarisi sehingga ke 7 keturunan. Ini yang dikongsikan oleh kakak arwah Tuan Muda Abdul Rahman lah. Jadi kalau kita tengok perkara ni tuan-puan, kita tak tahu sampai bila kita boleh hidup, kita tak tahu sampai bila kita boleh berbakti kepada ahli keluarga kita. Jadi sebenarnya walaupun orang kata waktu muda ni banyak masa lagi, kita ada banyak masa lagi untuk kita bina cari kerja, untuk cari income, cari pendapatan, kumpul saving. Tapi kita boleh nampak dekat sini di usia muda pun Allah boleh tarik umur kita bila-bila masa saja. Jadi disebabkan tu ada je peluang, ada je ruang untuk kita growkan bisnes kita, growkan pendapatan kita. Dan shortcut tu dah ada di Public Go. Kenapa kita nak bertangguh? Itu yang saya selalu pegang lah. Kalau contoh kita ada masa, kita ada ruang tapi kita buang masa, sebenarnya kita dah buang peluang yang ada dekat diri kita dan peluang yang dah datang dekat hidup kita tadi. Okay? Jadi tugas dealer ni hanya dua je, belajar dan mengajar. Okay? Macam yang semua orang tahulah, online dan offline. Okay? Yang seperti yang kita hadir sekarang. Okay? Dan yang kedua adalah mengajar. Okay, ni yang saya akan kongsikan lah. Bila kita jadi dealer ni, capai passive income bersama Public Go ni, tugas kita adalah sebarkan ilmu emas dan pandaikan lebih ramai orang tentang simpanan emas. Jadi apa yang saya buat ketika saya mula bangunkan bisnes Public Go ni adalah saya fokus kepada inner circle saya. Okay, tuan-puan mesti ada rasa susah nak encourage inner circle kan untuk menyimpan emas. Jadi apa yang saya buat pada waktu tu, saya buat satu circle menabung. Saya tak target kepada simpanan emas, saya buka circle menabung. Jadi bila menabung beramai-ramai, dia membuatkan lebih ramai lagi, lebih bersemangat lah untuk capai tabungan masing-masing yang dah ditetapkan tadi. Lepas tu yang kedua, saya buat juga stranger prospecting. Jadi dekat sini saya beritahu, jadi dealer ni mudah je. Kita tak perlu simpan stok tadi, kita tak perlu dah nak jual emas, kita hanya kongsikan ilmu simpanan emas saja dekat ramai orang. Jadi inilah yang saya buat pada 6 bulan pertama saya jadi dealer, iaitu saya stranger prospecting di booth dan juga ATM. Kemudian saya fokus kepada inner circle saya. Okay, dan yang ketiga adalah saya fokus kepada online marketing. Okay, seperti yang tuan-puan boleh nampak dekat sini, saya buat video content. Okay, dan yang kedua saya buat live untuk berkongsi tentang ilmu simpanan emas. Dan yang keempat adalah terjah. Yang ketiga adalah terjah. Jadi kalau contoh sebelum ni tuan-puan rasa anak muda ni ada banyak masa lagi untuk anak muda ni tak ada masa untuk buat stranger prospecting, sebenarnya ada, tapi kita kena cari jalan ataupun kita kena cari waktu yang sesuai lah. Kenapa kita nak buat stranger prospecting tadi? Okay, kalau contoh tuan-puan dah nampak 3 perkara tadi, dah nampak kenapa kita nak berkongsi ilmu emas dengan ramai orang, okay, sebenarnya adalah untuk diri kita sendiri juga. Okay, sebab apa ini sebelum saya habis kejap lagi, okay, ini yang saya nak kongsikan sebagai satu perkara yang message take off lah sebelum kita habis sesi ni kan. Okay, jadi bila kita meninggal terputus amalan kecuali 3 perkara.
which is sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan dan doa anak yang soleh. So kalau contoh kita buat bisnes public good ni, tugas kita adalah berkongsi manfaat simpanan emas, okay? Dan tugas kita adalah untuk memandaikan orang. Sebab setiap kali saya buat live, setiap kali saya kongsikan ilmu emas, setiap kali saya kongsikan manfaat tentang simpanan emas, okay, ramai yang cakap dekat saya, terima kasih Cik Adila sebab kongsikan ilmu emas, kongsikan ilmu simpanan. Sebab kalau tak ada ilmu emas, tak ada ilmu simpanan ni, saya tak dapat saya tak akan dapat menyimpan. Jadi kalau contoh kita dah kalau contoh Tuan tak pernah nampak lagi kepentingan untuk kongsikan ilmu emas dan ilmu simpanan ni, maksudnya kena cari balik sebab kenapa Tuan nak buat bisnes public good. Okay, jadi inilah yang saya boleh kongsikan untuk malam ni. Sebab apa yang saya kongsikan ni adalah apa yang saya buat, insyaAllah. Jadi bila kita buat perkara ni dengan ikhlas, di usia muda pun Tuan walaupun orang mungkin beranggapan Tuan seorang anak muda yang mungkinlah tak diyakini. Sebab saya yakin, sebab saya pun anak muda, saya pernah buat strategy prospecting tadi. Bila saya buat strategy prospecting, mereka kata, boleh dipercaya ke muka awak ni muka baru habis sekolah, muka baru habis study, macam tu. Muka tengah study ayat dia. Jadi benda-benda macam ni lah menjadikan cabaran untuk kita anak muda berkongsi ilmu emas. Tapi saya ingat pesanan Tuan Mentor, dia kata, satu perkara untuk meyakinkan orang sekeliling kita adalah dengan ilmu yang kita ada, dengan keyakinan yang kita ada. Walaupun umur kita masih muda, tapi bila kita ada keyakinan dan kita ada ilmu, kita boleh counter balik dengan circle-circle yang menolak kita tadilah. Okey, jadi insyaAllah tuan-puan saya doakan yang masuk training pada malam ni, kita sama-sama capai jutawan sebelum umur 30. Dan hidup ni hanya sekali tuan-puan, jadi kita manfaatkan sebaiknya. Muda pun hanya sekali, kita dah tak boleh jadi umur 18 balik, kita tak boleh jadi umur 20 balik. Jadi di saat kita masih bertenaga, masih banyak masa lapang, kita manfaatkan sebaiknya dan hargai circle G100 apprentice yang sama-sama. Jadi insyaAllah kaya dunia dan kaya akhirat. Jadi insyaAllah tuan-puan itu sahaja daripada saya. Saya serahkan semula kepada Cik Auni Afiqah. Dengar Dengar suara saya? Oh, kalau dengar boleh komen satu. Takut suara saya tak dengar. Okay. Okey, terima kasih. Terima kasih bagi yang respon. Terima kasih kepada Cik Adila di atas perkongsian yang sangat-sangat, bagi saya, kalau kita betul-betul fokus kepada poin-poin yang Cik Adila kongsikan sebentar tadi, kita boleh terinspirasi dengan usaha semangat beliau dalam membangunkan bisnes public good ketika masih lagi bergelar seorang student. Okey, kata-kata kalau saya boleh ucapkan dekat sini, kata-kata tuan mentor kita, yang mana miskin di usia muda itu adalah pengalaman yang mahal. Tapi kalau kita miskin di usia yang tua, itu adalah penjara kehidupan. Jadi dekat sini saya boleh highlightkan yang mana kalau kita buat kesilapan waktu sekarang itu adalah perkara biasa, perkara normal sebab kita masih lagi boleh belajar. So dekat mana kita nak belajar? Dekat sinilah platformnya. G100 Night Apprentice, PLT, siapa circle kita sekarang yang akan membentuk kita 5 tahun yang akan datang seperti poin yang disebutkan oleh Cik Adila sebentar tadi. Okey, tuan-puan, jadi daripada perkongsian tadi saya yakin mungkin ada sesetengah individu dalam ruangan meeting kita pada malam ni, mungkin ada yang nak bertanya soalan kepada Cik Adila. Dekat sini kita semua rakan-rakan Jiwa100 kita, anak-anak muda yang luar biasa, boleh ambil kesempatan sekarang untuk kita tanya Cik Adila apa tips beliau nak mencapai founder master dealer 700 orang dalam tempoh kurang daripada 2 tahun kan. Selalunya kita punya roadmap tu 2 tahun ke 3 tahun kan untuk mencapai founder master dealer. Tapi nak tunjuk betapa anak muda ni hebat semuanya, hebat. Baru daripada 13 bulan pun dah boleh mencapai founder master dealer. Jadi boleh tanya Cik Adila tips-tips apa rahsia yang boleh dikongsikan kepada kita untuk membina pendapatan pasif sewaktu masih lagi masih lagi bergelar student lah. Jadi bagi siapa-siapa yang nak bertanyakan soalan, boleh komen dekat boleh tulis soalan tuan-puan
rakan-rakan dekat ruangan chat berdasarkan format yang telah GTAG berikan, ataupun boleh juga seperti Cik Hakimi, macam Cik Najwa kata, boleh tukar nama dulu, kemudian tukarkan daripada nama sebenar, boleh ajukan persoalan dekat ruangan chat. Type dulu, bubuh dalam kurungan soalan, tulis perkataan soalan, kemudian boleh tulis apa soalan tuan-puan, rakan-rakan semua kepada Cik Adilah kita. Ataupun mungkin boleh juga raise up tangan untuk tanya soalan kalau yang ada. Boleh ambil kesempatan sekarang sebab percayalah cakap saya, anak-anak muda yang rajin bertanya itulah antara contoh-contoh ataupun karakter attitude nak menunjukkan bahawa anda adalah seorang diamond yang akan dilahirkan dalam G100 Network Public Goal ni. So, ada soalan tak? Saya kira mungkin kalau ada soalan saya boleh bacakan kepada Cik Adila. Ada soalan tak semua? Satu, dua, tiga soalan. Kita tunggu lagi ke? Mungkin tengah typing ke, ataupun kalau malas nak type, okay, boleh angkat tangan je, raise up. Nanti pihak GTAG kita akan open tuan-puan punya mic. Okay, soalan. Okay, Cik Adila, kita ada terima satu soalan. So, okay, Cik Adila dah berada dekat pentas G100 Night. Okay, saya bacakan soalan Okay, soalan. Apa big why Cik Adila untuk buat bisnes public goal? Okay, dipersilakan. Okey, terima kasih soalan daripada Cik Siti Sarah. Okey, jadi sebenarnya kan big why saya untuk buat bisnes public go ni sebab saya trigger dengan ayat yang disampaikan oleh tuan mentor. Okey, ketika NDO Physical. Waktu tu saya datang di NDO Physical, saya pegang mic, saya cakap dekat Tuan Mentor, kenapa orang Islam kena kaya? Sebab waktu saya nak bangunkan bisnes public goal, saya dikecam. Saya dikecam sebab mereka, circle saya ni antara yang circle beragama lah. Jadi mereka kata, kenapa Cik Adilah beria mencari duit, mencari kekayaan. Jadi waktu tu saya tak puas hati, saya pergi jumpa, saya datang ke NDO Physical, saya tanya, Tuan Mentor kenapa kita kena kaya? Jadi big why saya waktu tu, saya dapat ketika NDO Physical lah, bulan Disember tak silap saya. Dan Tuan Mentor kata, kenapa orang Islam kena kaya? Sebab nak lengkapkan rukun Islam pun kita kena kaya, kita kena ada duit. Jadi waktu tu saya fikir, macam mana saya nak cari duit, macam mana saya nak kaya kalau saya tak all out buat bisnes public go sungguh-sungguh. Jadi waktu saya baru nampak, okay, saya buat bisnes public go ni, yang pertama sekali, yang paling utama lah, saya nak lengkapkan rukun Islam saya, yang kelima, iaitu pergi haji kan, dan bayar zakat. Okay, dan yang kedua, Tuan-puan, sebagai anak muda ni, saya selalu observe. Okay, saya selalu nampak di TikTok, ramai yang tertipu dengan emas 0.01 gram. Jadi kita ni dah belajar kan dengan Tuan Mentor, jadi kita rasa macam ramai sangat scammer ni berleluasa. Okay, big why saya yang kedua adalah di saat ramai scammer di luar sana, kita sebagai orang yang berilmu, orang yang ada kefahaman tentang simpanan, kefahaman tentang emas, kita kena lebih agresif daripada scammer-scammer yang semakin banyak ni. Jadi saya yakin dalam ni ada 76 orang yang masuk training G100 Apprentice ni. Kita kena lebih agresif daripada scammer-scammer yang ada dekat luar sana dengan menyebarkan ilmu emas, ilmu simpanan emas. Itu kedua big why saya lah. Jadi harap menjawab soalan Cik Siti Sarah. Ada lagi soalan? Ada soalan yang kedua daripada Ivanessa Joey. Soalan, macam mana kita nak pelawak ataupun pujuk rakan kita untuk join public goal tanpa cakap mari join. Mari join public goal lah, macam tu. Okey, jadi bagus soalan tu daripada Cik Vanessa. Okey, biasanya pada permulaan saya buat bisnes public go ni, saya tak pernah guna perkataan jom. Okey, apa yang saya buat, saya guna tips daripada Tuan Ikmal Hakif. Dia kata, sebagai dealer aktif ni, lagi-lagi kita anak muda, kita kena always show kita punya value. Which is dekat status kita share ilmu kewangan. Contohlah hari ni tuan-puan baca pasal buku kewangan. So share dekat status, buku ni cerita pasal ni. Maksudnya kita sikit-sikit add value, share ilmu. Sebab bila kita sentiasa ada CTA, macam sentiasa ajak jom menyimpan emas, jom simpan emas sekarang. So orang kan skip status kita.
Ini tips daripada Tuan Ikmal dengan Tuan Azhar Amiri lah. Saya datang MDC berapa tak ingat. Lepas tu Tuan Ikmal kata cara dia adalah sebagai anak muda ni, kawan-kawan kita akan ego tau. Dia tak akan cari kita. Bila dia nampak kita Hmm. promote, dia akan pergi cari dealer lain dekat TikTok. Dia akan cari dealer lain kat Instagram. Jadi apa yang kita boleh buat adalah kita share ilmu kita, ilmu kewangan, ataupun kita share kita punya contoh tuan-puan masuk training malam ni. Takat gambar, lepas tu tulis dekat bawah tu, hadir training bersama anak-anak muda G100 Apprentice. So kita always add up kita punya show up kita punya value. So lama kelamaan orang akan datang sendiri dekat kita. Ini saya kebanyakannya saya akan share ilmu kewangan, ilmu simpanan, dan mereka sendiri akan reply status nak simpan emas dengan kita sebab dia dah nampak kita ni dealer yang betul-betul nak bantu dia. Okay, jelas tak? Jadi kalau contoh tuan-puan rasa tak tahu nak post apa, mungkin boleh screenshot daripada Facebook mentor ke ataupun leader masing-masing. Everyday tu ada add up value, sambil tu jangan sekadar kongsi ilmu mas saja. Tuan-puan add up dengan rutin lifestyle harian. Sebab kalau kita setiap masa public goal, kita tak ada value up yang satu, maksudnya kita tak tambah dengan konten yang lain, so orang akan nampak kita ni setakat tu je. Itu maksudnya nak diversifykan kita punya status lah. Okay. Harap Okey, menjawab. ada satu. Hmm. Okey, ada satu lagi soalan. Ada satu. Betul? Boleh tak Cik Dila share sumber-sumber ilmu, buku-buku lah yang kerap Cik Adila jadikan rujukan untuk kembangkan ilmu emas dan juga keuangan? Ya. Okey. Soalan terakhir ya, insyaAllah. Hmm. Jadi daripada soalan ni, apa yang saya buat adalah sumber ilmu saya, of course, Tuan Mentor. Sebab kita dah ada proven mentor dah, kita dah ada shortcut. Maksudnya kita dah boleh refer. Pertama, kita boleh refer buku Wang Emas, buku Misi Bebas Hutang, dan yang ketiga, Blogspot Mentor. Jadi kita boleh refer kepada tiga ni. Dan yang keempat sebenarnya, saya selalu refer kepada poster G100. G100 kan banyak poster kan. So kita boleh baca daripada poster tu, kemudian kita kongsi dengan cara kita. Tak kisahlah konten ke. Kalau nak yang nampak lebih santai dengan lebih mudah lah, kita boleh refer dekat poster tadi. Itulah rujukan saya sebenarnya. Dan sambil-sambil tu tuan-puan boleh add up value juga daripada buku-buku yang kita belajar daripada WBM. Daripada WBM kan kita ada belajar bookman tu kan. Jadi kita boleh baca daripada situ, kemudian kita boleh share jugalah apa yang kita dapat. Okay. Saya kira yang ni mungkin soalan yang terakhir sebelum kita nak teruskan kepada sesi seterusnya. Jadi ni soalan yang terakhir, macam mana kita nak convince rakan-rakan dengan menabung emas public gold ni akan menjamin masa depan kita daripada sudut simpanan. Dan macam mana kalau kita dah beri contoh tu tapi rakan tersebut masih tak yakin. Ada cara lain tak nak yakinkan dia orang? Okay. Ada dua soalan dalam Kalau ni. saya lah, okay, yang pertama, Cik Syarah Ismail, upline saya, dia kata, first kita tak boleh nak paksa orang. Okay, apa yang kita boleh buat adalah kita show the platform. Contohlah, Cik Arina ada jalan di Menara Public Gold. Lepas tu, Cik Arina ada pusing dekat ATM, pegang emas besar. Itu yang kita tunjuklah credibility public gold. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kena selalu upkan testimoni public gold sendiri. Sebab public gold daripada 2008. Dan at the same time kita sendiri kena yakin dengan apa yang kita convincekan orang tu. Maksudnya kalau kita tak yakin, kita pun ragu-ragu, takut orang yang dengar pun akan rasa ragu-ragu lah dengan apa perkongsian kita. Dan yang ketiga, tips saya adalah when people say no, we say next. So kalau contoh kawan Cik Arina tu tak nak, dia cakap tak nak lah menabung di public gold. Okay, ups to dia, tak payah dah paksa dia, biar dia menabung dengan orang lain. Bila dia one day nanti dia dah nampak public gold dah berada di tahap sesuatu dekat dunia, waktu tu mungkin dia akan cari balik Cik Arina. Okay, kalau contoh kita dah convince tak berjaya juga, kita ada banyak lagi orang lain, insyaAllah. Betul? Okay, saya kira yang tu sahajalah sesi Q&A kita pada malam ni. Jadi sedikit sebanyak perkongsian yang diberikan oleh Cik Adilah kita pada malam ni, bagi saya 1001 ilmu yang kita boleh dapatkan pada malam ini. Dan untuk pengetahuan semua juga, saya nak berkongsi juga pengalaman saya sendiri. Saya yakin dalam malam ni ramai yang dah pernah try buat bisnes
try and error buat bisnes kan. Jadi bagi saya setiap bisnes yang saya buat memang saya tak akan berjaya. Memang saya akan touch and go. Saya tinggalkan macam tu. Tapi amazing sangat. Alhamdulillah dengan bisnes Public Gold ni, siapa sangka saya berjaya capai 0.1 kejayaan yang saya rasa Alhamdulillah saya boleh peroleh daripada bisnes Public Gold disebabkan oleh bisnes ini sangat-sangat mudah. Apa yang menyebabkan tuan-puan rasa kawan-kawan semua rasa macam bisnes ni susah sebenarnya adalah mindset. Kita kena makan dulu frog. Boleh baca juga. Tadi kan siapa tanya buku tu buku frog apa? Eat That Frog. Boleh juga baca buku Eat That Frog. Dia untuk motivasi lah, untuk motivasikan diri kita keluar daripada comfort zone dan pasakkan dekat minda kita yang cakap bisnes Public Gold ni adalah bisnes yang mudah dan exit plan untuk kita. Kita kena manfaatkan dealership, promotion yang semua orang teringin sebenarnya nak dapatkan tapi disebabkan oleh mahal kekangan yang dihadapi oleh mereka tu, Allah pilih tuan-puan, Allah pilih berapa 74 mata yang memandang ni terpilih untuk menjadi dealer aktif Public Gold di bawah rangkaian G100 Network Public Gold lah. Jadi manfaatkan peluang ni sebaik mungkin kerana bisnes Public Gold tak susah. Tapi yang menyusahkan tu adalah mindset kita dalam bisnes Public Gold ni. Harap dapat sesuatu lah. Sebab apa? Kata tuan mentor pada leader, achiever semua, buat bisnes Public Gold ni sangat-sangat mudah. Cumanya kita buat, kita dapat. Kalau kita tak buat, kita tak dapat. Tak dapat sebab kita tak buat. Okay? Jadi tanpa, sebelum kita nak menutup tirai kita pada malam ni, sangat-sangat tak komplit lah kita punya malam kalau kita tak dengar satu perkongsian daripada kita punya leaders muda dalam G100 Apprentice dan juga ikon bagi anak-anak muda di dalam G100. Oleh itu, tanpa membuang masa lagi, saya nak menjemput Cik Zarin Nakia untuk ke atas pentas G100 Apprentice Night. Dengan ini, saya mempersilakan Cik Zarin untuk ke pentas G100 Night Apprentice. Dipersilakan. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat malam. Okay, okay, tak apa. Right, Assalamualaikum, salam sejahtera untuk yang saya hormati lagi kasihi mentor G100 Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee, Vice President Tuan Syarif Jamil, adalah mentor saya, right? HOU of G100 Apprentice Dr. Muaz, right? Dan adik-adik semualah bakal-bakal jutawan. Ini semua bakal-bakal jutawan sebelum umur 30 tahun. Ada yang sekarang, ada yang 18, 19, 21. Itu akan jadi jutawan sebelum 25. Okay, insyaAllah saya doakan. Okay, jadi tahniah kepada kita punya speaker malam ni, Cik Adillah. Siapa pergi MDC itu nampak lah sharing dekat atas pentas MDC. InsyaAllah nanti akan dapat kejayaan lebih besar lah. Okay, moderator kita juga. Okay, Cik Auni. Okay, tuan-puan, adik-adik semua. Moderator bagi tahu tadi apa? Leader termuda tak muda dah adik-adik Beza saya dengan adik-adik saya 10 tahun. 10 tahun tu ada lah. Okay. So kita punya harapan untuk ada batch baru, okay, leader-leader muda, okay, yang leaders ni yang akan memimpin anak-anak muda generasi seterusnya. Right. Masa MDC hari tu kita ada sesi bersama profession, betul tak? Kebetulan meja saya tu, meja 46. Okay, kalau ada yang bersama dengan saya waktu tu. Okay. Sebelah tu meja pesara. Dia memang betul-betul gap betul-betul anak muda pesara. Okay, yang baru nak mula kehidupan dan yang dah banyak pengalaman. Ni saya beritahu apa dekat adik-adik yang dalam dekat meja tu, saya kata, cuba tengok kat sebelah. Tu golongan apa? Golongan pesara. Pesara ni kita ni sebenarnya beruntung. Untung banyak sangat daripada berbanding dengan pesara-pesara tersebut lah. Tapi Alhamdulillah, okay, pesara-pesara tersebut dia jumpa juga bisnes Public Gold. Okay, masa tu bila tengok tu saya teringat lah apa yang Jack Ma pesan.
Cik Ma pesan apa dekat kita ini secara teori dia lah. Okay? Untuk orang yang berumur bawah 20 tahun. Cik Ma kata apa? Jadi anak murid yang baik dia kata. Waktu ni lah nak cari pengalaman. Waktu ni lah nak belajar daripada kesilapan. Jangan takut buat silap dia kata waktu ni. Dia ibarat macam kita buat silap tu bukan kita gagal. Sebenarnya kita tengah bagi peluang untuk diri kita ubah kehidupan. Sebab dari situ kita belajar, betul tak? Kalau tak pernah buat silap, langsung kita tak pernah belajar. Jadi langsung kita tak akan ada growth dalam hidup kita. Itu golongan pertama. Cik Ma punya pesanan. Golongan yang kedua, yang bawah 30 tahun. Maksudnya 20 sampai 30 tahun lah. Cik Ma pesan, cari guru yang betul. Dia kata cari guru yang betul. Ayat bahasa Inggeris dia macam ni lah. Saya bacakan. It is not which company you go, but which boss you follow. Yeah? Because a good boss teach you differently. Okay, dia minta kita banyak cari pengalaman, cari bos yang betul. Company, walaupun company tu bagus, tapi bos tak semestinya bagus lagi. Sebab bos ni dia ada macam-macam cara dia nak ajar kita. Ini yang Cik Ma pesan. Okay. Lepas tu ada golongan ketiga. Umur 30 sampai umur 40 tahun. Yang ni Cik Ma kata apa? Bekerja untuk diri sendiri. Dia kata macam tu lah. Kalau nak jadi usahawan, nak buat bisnes, kita perlu jelas dengan matlamat. Cik Ma kata kat sini macam tu. Sebab bila kita dah umur 20-an tadi, kan? Belasan tahun, kita dah belajar banyak benda, kita dah kuat dalam diri kita, jadi kita dah boleh dah nak bina satu bisnes, dia kata. Bila umur 40-50 tahun, waktu ni tak boleh cuba-cuba dah. Tak boleh dah nak cuba benda baru. Sebab umur kita tak muda dah waktu tu. Kita semua ni akan sampai ke tahap itu. Walaupun sekarang 20-an, kita akan sampai ke tahap itu. 40-50 dah tak boleh cuba-cuba dah. Kena fokus apa yang kita pandai buat. Golongan yang kelima dia kata, 50 hingga 60 tahun. Waktu tu kita pun dah ada banyak kepakaran. Kita dah ada banyak skill. Masa kita untuk turunkan ilmu tu dan bekerja bersama anak-anak muda. Dan golongan yang keenam, kita boleh kata enjoy life lah. Enjoy life. Dah tinggalkan semua benda tu, kita boleh enjoy life. Tapi, itu teori tau. Teori. Realitinya, kalau kehidupan kita tak payah tengok jauh. Cuba tengok mak ayah kita sendiri, ayah saudara, mak saudara kita, pakcik-makcik semua kan. Mungkin mak ayah kawan-kawan kita. Ada tak kehidupan yang ideal macam tu? Ramai tak yang ada kehidupan macam tu? Tak ramai. Tak ramai. Kalau dalam family saya pun tak ada yang macam tu. Saya yang pertama. Sebab apa kita? Tadi Cik Ma kata apa? Umur bawah 30 pergi cari guru yang betul. Ni adik-adik semua ni bawah 30 tahun betul? Jumpa dah the best mentor. Yang bukan sahaja ajar kita ilmu emas, ilmu kewangan, ilmu apa? Ilmu bisnes pun ajar, ilmu leadership ajar, even ilmu kehidupan. Nak belajar hidup macam mana pun mentor ajar. Kita dah ada the best mentor. The best team, the best circle, the best support system. So katakanlah orang kat luar tu, dia bacalah Cik Ma tulis, yang ada berapa tadi? 6 golongan tadi, dia pun nak follow. Tak mudah. Sebab realiti yang kita tengok, tunggu usia nak pencet 60 tahun barulah nak enjoy life. Tapi hakikat dia, ramai yang buat kerja yang dia tak suka pun. Tapi dia kena bertahan hidup 30 tahun. Kerja tu kita tak suka pun. Gaji pun tak banyak. Sebab apa? Hutang banyak. Tadi speaker dia cakap. Kita anak muda, belum lagi ada banyak komitmen. Bila saya tengok pesara-pesara tu, saya tahu. Riak, orang kata, riak wajah tu saya dah tahu dah. Mereka datang tu dengan satu tanggungjawab yang besar sebab dah ada isteri, dah ada suami, dah ada anak-anak. Ada yang ada cucu. Cuba tengok, cuba perhatikan muka orang-orang yang dah bekerja tu. Dia datang MDC tu dengan satu harapan yang sangat besar. Dia nak ubah hidup dia. So anak-anak muda jangan tunggu sampai umur macam tu baru nak ada perasaan tu. Jangan. Enjoy lah cepat-cepat. Dan nanti kita tolong orang lain pula. Tadi Cik Ma kata apa? Umur 50-60 kita bekerja dengan anak muda. Cuba tengok. Ikon-ikon ni umur berapa? Masa mereka jadi ikon tu, diangkat jadi ikon, mereka dipilih sebab dah capai financial freedom tu sebelum umur 30 tahun.
So tak perlu tunggu umur 50 nak bekerja dengan anak-anak muda. Nampak how meaningful our life. Reality dekat luar tu. Tak apalah, tunggulah usia bersara nantilah. Dapat duit pencen, bolehlah pergi mana-mana. Hutang banyak, nak kena bayar hutang lagi. Boleh hidup 15-20 tahun lagi kata. Duit tu dah habis bayar hutang. So nak buat apa? Nak kena pergi kerja balik. Business public go, yes. Tengok macam speaker tulis tadi. Income pertama berapa? RM3 dah. RM3 betul Cik Adilah RM3. Lebih sikit pada saya. Saya RM2.69. Tapi betul, 2 tahun lepas tu, 24 bulan, dapat income macam tu. Cik Adilah dapat RM5,000, saya dapat RM6,000. Ketika tak ada lagi sistem yang macam hari ni. Tak ada circle macam ni, tak ada icon, tak ada special apprentice lah, millionaire better T lah, MDC, PLT sebagus ni, sistem, apa website, public official, apa lagi saya nak sebut? Macam-macam. Jadi adik-adik ni sepatutnya boleh bina kehidupan ni, okay? Bina passive income ni seawal usia sekarang. Tak perlu nak tunggu. Memang kita nampak kecil je 2%. Dapat RM3. RM3 tu bukan seorang beli. Dia akan ramai-ramai orang beli emas daripada kita tu. Bila kita educate dengan cara yang betul. Educate 1,000 je penyimpan emas. Kehidupan adik-adik akan berubah. Okay. So satu saya nak bagi berita baik. Adik-adik sebenarnya dah berada dalam satu circle yang betul. Ini ada satu buku lah. Saya suka baca buku ni. Purple semua hari ni. Dia Gender Apprentice punya tema. Allah, buku The Business School for People Who Like Helping People. Tak nampak Okay. Boleh lah Okay, nanti saya bagi Ke gambar. belakang sikit kot. Ke belakang sikit boleh? Okay. Betul tak? Okay. Screenshot. Okay, screenshot. Okay. Okay. Robert Kiyosaki tulis. The Business School for People Who Like Helping People. Adik-adik pergi buka page 48. Jadi cerita pasal ni. Mungkin pernah tengok ni. ESBI. Kan? Dia cakap apa? Bila kita jumpa, contoh macam kita dah jumpa circle dekat apprentice ni, sebenarnya kita dalam transition nak berubah dari ES tu kita nak pergi dekat BI. Maksudnya quadrant business owner tu. Jadi bila ada dekat situ, bila kita nak transition tu, ada orang akan tanya, kenapa nak buat business public good? Kan susah tu. Kan tak stabil tu. Kan kalau kerja ni kan bagus. Betul tak? Masih adik-adik ada pengalaman macam tu. Sebab saya pun sama, ada pengalaman yang sama. Tapi family kita, kawan-kawan kita, adik-beradik kita semua sayang kita sebenarnya. Sebab tu dia tanya macam tu. Okay. Jadi untuk tak membuatkan adik-adik ni rasa lemau, rasa patah semangat, kena always berada dalam circle ni. Saya bagi satu analogi mudah lah. Sekumpulan kambing biri-biri, okay, adalah 50 ekor contoh. Lepas tu ada seekor dekat luar, dekat ujung tu sikit. Kalau singa datang, dia nak faham yang mana satu? Yang 50 ke yang seekor? Yang mana satu? Yang seekor kan? Okay. Maksudnya, kalau kita duduk seorang-seorang, so kita punya mindset ni, dia akan mudah diracuni dengan benda-benda negatif. So kalau kita duduk dengan circle-circle ni, insyaAllah tak sempat nak down. Dan boleh jadi nanti, bila adik-adik dah jadi achiever, adik-adik pula yang akan bagi semangat, bagi motivasi, bagi ilmu kepada rakan-rakan lain. Macam mana speaker kita tadi. Okay? Alright. So, follow mentor. Okay, follow apply mentor. Pergi training. Jangan skip. Tak logik kalau nak jadi jutawan tapi tak pergi training. Cuba pergi tanya Bill Gates. Cuba pergi tanya Jack Ma. Cuba pergi tanya siapa lagi? Tanya Datuk Seri pun Datuk Seri akan cakap dia always belajar. Ilmu je yang akan ubah hidup kita, ubah diri kita. Kemajuan dalam hidup kita bermula dengan kemajuan dalam diri kita. Ni anak-anak muda ni banyak sikit baca buku. Muda-muda ni dia senang nak serap masuk.
saya nampak beza Saya 10 tahun yang lalu dengan sekarang ni, dulu lagi cepat masuk, lagi banyak saya boleh baca buku. Sekarang ni banyak distraction. Nak buat tu, nak buat ni. Okay. So muda-muda ni peluang hanya sekali, macam speaker cakap tadi, Cik Adilah cakap tadi, peluang hanya sekali saja. Saya tak boleh dah nak ulang umur saya 20-an, tak boleh dah. Okay, sebenarnya saya jealous dengan adik-adik. Dah lah muda lagi. G100 se-complete ini, public go dah dikenali. Nak apa lagi? Okay, so keputusan hidup, keputusan masa depan terletak di tangan adik-adik. Itu baru keputusan untuk hidup dia sendiri tau. Nanti kita boleh ubah keluarga, kita boleh ubah masyarakat. Dan satu hari kita boleh ubah negara kita jadi lebih baik. Okay? Jadi itu saja adik-adik. InsyaAllah kita jumpa di puncak kejayaan. Saya nak lihat kejayaan adik-adik semua. Okay? Salah satu ultimate rewards yang saya nak tengok, kita jumpa dekat PJLS ramai-ramai. Okay? Hari tu kita dah ambil gambar kan? Dekat MDC kan? Yang tu nanti bawa ni satu apprentice, kita ambil gambar, tak kisahlah dekat situ waktu tu dekat top of Europe ke mana-mana ke, kita ambil gambar ni, anak-anak muda pun boleh berjaya. Okay, insyaAllah. So dengan itu tuan-puan, adik-adik semua, success is predictable. Cik Retop, saya serahkan semula kepada Cik Auni. Okay, terima kasih. Terima kasih kepada Christopher kita, Cik Zarina Kia. Okay, saya dengar pun, saya punya api MDC tu dia macam terflame balik, terbakar balik. So saya tak tahu kawan-kawan kita macam mana sekarang. Saya harap masih lagi bersemangat. Okay, kalau masih bersemangat, macam tadi pesanan Cik Zarin kita, always mingle around dengan circle. Jadi macam mana kita nak mingle around dengan circle kita ni? Pertama sekali, kemudahan yang diberikan oleh G100 network sendiri, kita menyediakan platform yang mana MB30. Okay, so jelajah MB30 bagi yang dealer-dealer baru yang baru join. MB30 ni adalah Millionaire by 30. Millionaire by 30. Maksudnya sebelum kita mencapai umur 30 tu, kalau boleh, bukan kalau boleh, mesti boleh. Kita kena jadi jutawan sebelum umur 30. Sebab tu kita adakan satu program. Kali ni sesi jelajah siri ni, kita akan saksikan dahulu tayangan video daripada pihak GTEC sebelum kita lebih tahu apa itu MB30. So, tanpa saya melengahkan masa lagi, dipersilakan pihak GTEC untuk tunjukkan video terlebih dahulu. Selamat datang kepada program MB30 pada kali ini. Tuan-puan, program ini khusus untuk anak muda yang berusia 18 tahun sehingga 25 tahun untuk mereka tahu bagaimana untuk capai 1 juta yang pertama dalam hidup mereka. Kenaikan gaji fresh grad tak sampai 100%. Tapi kenaikan kos sara hidup berbanding 20 tahun yang lalu. Mungkin 200 atau 300%. Kalau nak ikut sepatutnya dulu dengan sekarang, gaji fresh grad hari ini sepatutnya lebih 10,000 sebulan. Kalau nak ikut kos. Tapi realiti gaji 3,000. Maksudnya mahasiswa sekarang, anak muda sekarang bekerja dengan gaji 3,000 lebih miskin berbanding anak muda 20 tahun yang lalu. Untuk membina kejayaan, dua perkara yang sangat penting. Yang pertama, ilmu. Tapi sebab dia tak ada ilmu, dia bermusuh dengan kejahilan dia sendiri. Yang kedua, circle. Siapa berkawan? Kawan rapat kita. Tuan Aziz Ali, pakar kewangan sebut, berkawan dengan 5 jutawan. Kita jutawan yang ke-6. Tapi ikon dalam apprentice ni bukan 5 adik-adik, ramai. Dulu saya kerja engineer 5 tahun. Itu adalah active income. Active income tu maksudnya kita kena bagi masa kita dekat orang lain, baru kita dapat duit. Balik Malaysia, waktu saya masuk kerja tu, ada fresh grad local. Dia local university. Dia 2,700, saya 2,800. Saya belajar pecah-pecah kepala, beza 100 je dia. Saya dah ada 5 hartanah dari semua. Tapi 5 hartanah ni, saya tak boleh dapat pun 5,000 sebulan. Tapi dalam bisnes public go, nak dapat 5,000 sebulan ni, senang. Committed belajar, rajin buat, dapat. Hari ni semua dapat ilmu. Tapi siapa buat decision, dia akan capai 1 juta yang pertama.
Kemudian pergi travel, nak travel mana-mana mudah. Bisnes tetap jalan. Sebab apa? Kena ada internet dan juga phone sahaja. Kita tak perlu nak deliver stok emas. Tak perlu. Kita ada banyak masa dengan family, dengan orang yang kita sayang lah. Saya decide untuk buat bisnes Public Gold betul-betul. Saya all out buat bisnes Public Gold betul-betul sebab saya dah percaya bisnes Public Gold ini bisnes yang real, bukan bisnes scam adik-adik. Jadi income pertama saya dengan bisnes Public Gold adalah sekitar 100 lebih. Kemudian selepas 6 bulan saya capai income pertama, my 5-figure income bersama Public Gold. Dia seorang si rumah, umur 45 tahun. Dia pendapatan. Dia kata, Cik Zahra, saya dapat email pergi ke Cape Town, saya menangis tak berhenti. Saya sangat terima kasih. Dan melalui bisnes Public Gold, saya boleh bagi duit dekat Amma. Dia tak bagi duit dekat Amma. I have time, I have it. I tak boleh berhenti nangis ni. So, saya tak sabar nak tengok apa perasaan dia nanti pergi Cape Town. Saya dah naik Emirates so confirm setiap tahun, insyaAllah. Jadi untuk adik-adik semua, masa depan negara sebenarnya terletak kepada anak-anak muda di Public Gold. Sebab di sinilah berkumpulnya anak-anak muda yang baik, yang ada misi yang besar. Jadi masa depan negara terletak di tangan dan juga wawasan adik-adik, berhenti semua. So success is relatable. Saya ada tahu. Jadi saya ambil tanggungjawab ni untuk saya yang ke depan, untuk saya jadi kaya. Tuan Azam pesan apa? Kalau kita nak tunggu abang kita kaya, abang kita pun tunggu kita kaya sebenarnya. Jadi siapa nak kaya dulu? Jangan bergantung kepada ahli keluarga adik-adik untuk mereka jadi kaya. Jangan. Kita yang kena ke depan untuk kita membina kekayaan supaya kita boleh bantu keseluruhan ahli keluarga kita. Boleh? Kalau kita pilih untuk senang sekarang, one day kita akan struggle. Dengar betul-betul, quotes yang mentor sering tekankan adalah miskin di usia muda adalah pengalaman yang sangat mahal, tapi miskin di usia tua itu adalah penjara kehidupan. Ya, especially yang umur 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun. Kalau dah kenal sekarang, buat betul-betul. Saya dah rasa menyesal sebab saya mula lambat. Sekarang saya umur 23, saya start buat betul-betul lebih kurang tahun ni. Saya buat decision untuk buat betul-betul, hadir semua training, mula serius buat dekat TikTok tu everyday, post everyday. Sebab kalau kita nak dapat kejayaan yang cepat, kita kena buat dengan konsisten. Sebab konsisten adalah kunci kejayaan yang sebenarnya. Banyak peluang yang ada dalam bisnes Public Gold ni, yang barisan-barisan speaker kita tadi, Aifan Angkot anak muda tadi dah share. Public Gold bukan saja sharekan tentang simpanan emas saja, tapi boleh mengubah kehidupan kita. Ya, tuan-puan, seperti yang tuan-puan saksikan video paparan sebentar tadi daripada pihak GTEC. Jadi itulah MB30. Jadi bagi siapa-siapa yang masih lagi belum tahu, kita akan adakan road tour MB30. Tempoh lalu kita buat di UUM Kedah. Tapi sekarang kita hadirkan MB30 di Miri, Sarawak. Pada 14 Mac 2026. Jadi bagi orang-orang yang berdekatan dengan Borneo, Brunei, boleh turun ke Miri. InsyaAllah nanti kita akan kongsikan poster MB30 tu dalam grup. So stay tune, keep update dalam grup tu, ilmu-ilmu information yang ada dalam tu, supaya kita tak terlepas info-info yang latest dan terkini. Jadi always engage dengan sistem, insya-Allah. Down tak down, confirm tak akan down sebab circle. Kita perlukan circle untuk membina empire kita dalam bisnes Public Gold ni. Jadi Alhamdulillah sekarang dah pukul 10 lebih. Sebelum kita nak end kita punya majlis malam ni, tak complete kalau kita tak rakamkan kenangan kita pada malam ni kan, dengan speaker-speaker, dengan Cik Zari,